Apa tu? SMIF ni pertama dia kata makan Intermittent sikit fasting. tapi banyak balas dengan air masak. Okey. Itu je. Okey. Baru IF dia ni, cepat turun. IF ni. Masalahnya ramai orang dia turunkan, dia kurangkan makan. Tapi bila dia tak minum air masak banyak, dia takkan turun. Oh, ya ke? Jadi macam contohlah, ambil lah satu berat badan. Kita ambil lah, cuba bagi satu berat. 65. 65 maknanya dia kena minum 2 liter air sehari. Oh, okey. Dia setiap 30 kilo 1 liter. Oh, ya ke? Sebenarnya baru dia akan bantu. Kita kurang makan dan minum air kosong banyak tu. Okey. Baru dia akan cepat turun. Jadi Ustaz Berjaya. makan sekali sehari ke macam mana Ustaz? Sekali sehari. Okey. Tapi dalam hari-hari yang kena datang ke tempat podcast tu semua makan lah. Oh, ya. Sini ni rasanya ni. sini Yang dia cakap tadi tu. Tak ada masalahnya datang kita borak kat depan. Habis semua kuih raya dia Oh, buka. semua try semua. Belum dia try Ustaz. Kena try. Jadi tak, sebenarnya memang boleh makan. Makan sikit-sikit tapi jangan makan boleh banyak kan. Nasi ke kita kena kurangkan? Nasi kalau boleh macam saya stop terus. Uish. Stopkan terus. Boleh Ustaz ni. Ya. Dia orang boleh perasan lah muka saya dekat media sosial tu penuh macam itu lah. Dia dah kurang sikit. Kalau Habis tidak tu makan dah apa kan. Ustaz? Makan lauk je? Lauk, sayur lah, kena banyakkan sayur. Okey. Lebihkan fiber lah. Tapi tu air kosong tu. Air kosong yang tu, itu yang orang kurang buat sebenarnya. Macam Ustaz berat 90 lebih berapa kilo, berapa liter air Ustaz minum Ustaz? Memanglah kena 3 liter lah. 3 liter. Tapi biasa tak capai pun. 3 liter je kan. Tapi dalam 2 liter boleh lah. Satu telur 2 liter boleh. Lepas tu cut sugar. Waduh. Lemon dia. Kalau nak minum ais pun lemon kosong. Lemon ais kosong. Baik. Okey, hari ini kita nak mengenali siapa itu Samsul Debat. Ustaz lahir di mana? Adik-beradik berapa orang? Mak ayah kerja apa? Okey. Saya macam tadi lah yang disebut oleh Syuib tadi, saya dilahirkan